Senangnya dalam hati kalau raya dah ada bini. Madu ni nampak semula jadi, tapi hakikatnya banyak madu datang daripada lebah yang tak pernah terbang bebas pun. Madu ni dari dulu lagi digunakan sebagai makanan semula jadi. Manis dia yang lembut, mudah diterima badan. Yalah kan, siapa je tak suka benda yang manis. Sebab tu madu ni selalu diambil untuk tenaga dan juga untuk jaga kesihatan daripada dalam badan kita. Tapi yang ramai tak sedar, bukan semua madu datang di tempat yang sama. Ada contoh yang paling unik sekali, madu dari Kyrgyzstan. Madu ni datang daripada kawasan gunung. Kalau hampa nak tahu kan, kawasan Kyrgyzstan ni 90% kawasan dia adalah kawasan gunung dan padang rumput semula jadi. Lebah-lebah kat sana ni memang tak cari bunga di ladang. Dia lebih kepada cari nektar daripada bunga liar yang tumbuh secara sendiri. Kawasan tu juga tak ada baja organik ataupun kimia. Lagi satu, lebah di sana ni hidup di kawasan yang beraltitude tinggi. Oleh sebab udara yang nipis ditambah pula dengan cuaca yang sejuk, sebab itulah madu yang dihasilkan di sana lebih pekat daripada yang biasa. Bukan untuk rasa sedap, tapi sebenarnya untuk bertahan dalam musim sejuk yang panjang di sana. Sebab tu juga rasa madu Kyrgyzstan ni dia berbeza daripada madu lain. Kalau kita nak compare dengan madu tempatan, memang dia tak sama lah. Dia tak terlalu manis, lebih pekat. Dia macam ada rasa bunga sikit, ada nota herba yang kadang-kadang akan rasa pahit kat hujung lidah. Tapi sebenarnya menandakan madu ni sebenarnya daripada ratusan herba semula jadi yang ada di kawasan tu. Tapi hampa jangan salah anggap pula, dia bukannya rosak sebenarnya. Itu tanda madu tu sebenarnya masih hidup. Di Kyrgyzstan juga, makan madu ni bukanlah sekadar satu trend ataupun ikutan yang baru ada. Tapi sebenarnya daripada dulu lagi orang sana memang dah jadi amalan hidup dah makan madu ni. Kadang kan, tempat yang paling jauh, yang paling sunyi, tenang, itulah yang simpan benda yang paling jujur, iaitu hati. Tak ada lah, madu lah. Di Kyrgyzstan kan, padat tapi ringkas.